Datuk Seri Anwar Ibrahim akan memanggil Menteri Besar, Ketua Menteri serta pemimpin utama parti politik minggu depan untuk mendengar taklimat kedudukan semasa ekonomi negara kesan konflik di Asia Barat. Perdana Menteri berkata hasil taklimat disampaikan Majlis Keselamatan Negara MKN dan Majlis Tindakan Ekonomi Negara MTN itu nanti akan menentukan keperluan sama ada wajar sidang parlimen dipanggil bagi meneliti serta membincangkan langkah seterusnya. Dalam pada itu, Anwar berkata beliau sudah berbincang panjang dengan Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani dan Presiden Mesir, Abdel Fattah El-Sisi untuk memberi sokongan kepada negara berkenaan memastikan kedamaian segera dicapai. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas solat Jumaat di Masjid Tengku Ampuan Jemaah di Bukit Jelutung Shah Alam pada 27 Mac. Sebab itu saya telah ambil beberapa langkah awal semalam dan kita akan terus adakan mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara dan Majlis Keselamatan Negara dan minggu depan insya-Allah saya akan panggil pertamanya semua menteri besar dan premier dan ketua menteri untuk memaklumkan supaya penyertaan semua negeri, tak kira parti sama kerajaan untuk kembangkan, dan saya sedang rencana untuk memanggil juga pemimpin-pemimpin parti, semua parti untuk kalau boleh berunding dan mendengar sendiri taklimat dari Majlis Kesihatan Negara, dari Majlis Tindakan Ekonomi dan langkah-langkah yang harus kita ambil bersama supaya kita dapat tangani.